Assalamualaikum. Hari ni Mak Ayah nak masak sup telur campur dengan ketola. Mak Ayah bubur daun kunyit. Okey. Mak Ayah bubur daun kunyit 1 lai. Lepas tu ketola, telur 7 biji. Yang ni bawang ni Mak Ayah iris dalam 1 biji, bawang putih 3 biji. Lepas tu lada merah dengan cili api. Mak Ayah potong je macam tu. Kuali dah panas, Mak Ayah masukkan sikit minyak. Kita tunggu minyak dia panas. Okey, minyak dah panas, Mak Ayah masukkan barang yang diiris tadi. Barang irisan tadi, Mak Ayah masukkan. Kita biarkan sampai dia kuning. Okey, bawang dah kuning, Mak Ayah masukkan air. Mak Ayah masukkan garam. Dan sedikit serbuk perasa. Lepas tu, Mak Ayah masukkan lada sulah. Gulai Mak Ayah dah ngelegak, kita masukkan telur. Mak Ayah masukkan sebiji-sebiji, takut nak masuk telur dalam tu, takut kalau telur yang tak kurang elok, dia nanti rosak kita punya kuah. Okey, kita tunggu telur ni keras. Baru kita masukkan ketola. Okey, telur Mak Ayah tu pun dah nak keras. Kita masukkan ketola dengan daun kunyit. Okey, kita tunggu dia masak. Okey, sup telur Mak Ayah dengan ketola dah siap. Selamat mencuba di rumah. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Bye.